Assalamualaikum. Akhirnya jumpa juga lembu yang hilang tu. Tapi jumpa sekok saja hak darah. Ibu dengan anak jantan tak jumpa juga lagi. Tapi Alhamdulillah lah jumpa juga walaupun sekok. Dia duduk sengap saja kat pokok getah tu. Rupanya dia sakit. Sebab tu dia tak ikut ibu dengan anak tu jalan. Dia duduk senyap je kat pokok tu. Lepas tu kami heran juga kenapa dia tak ikut. Selalu dia tak pernah perenggang dengan ibu dengan anak tu. Lepas tu duk tengok jugalah sekeliling tu kok ada ibu putih dengan anak jantan. Tapi tak ada. Lepas tu duk fikir macam mana nak tangkap dia. Sebab dia tak ada tali. Cuma ada tali tengkuk saja. Nasib baik bawa dedak. Umpan dengan dedak tu lah untuk bawa dia balik. Ni gembala dia. Jadi dia tak takut dengan buah ni. Tengok dia main nak makan. Rupanya dia dah lama tak makan. Dia sakit mulut dengan kuku-kuku. Kaki. Semua berdarah. Masa bagi dedak ni memang dia makan lah. Tapi mulut dia berdarah. Teruk. Macam luka. Tak tahu kenapa. Sementara Wan duk bagi makan dia tu, saya suruh dia pegang tali tengkuk tu sebab nak pasang tali. Ni kami duk pasang tali dekat tengkuk dia untuk ikat dia, tak mau bagi dia lari. Tapi waktu pasang ni dia tak bergerak juga. Dia duduk diam je. Selalu dia tak macam ni. Lalu dia agak agresif jugalah. Ni dia duduk diam je. Rupanya dia dah dalam kesakitan sangat. Kuku dia berdarah. 4 kaki. Lepas dah ikat tu, dia meronta jugalah sikit. Tapi tak kuat lah. Kaki dia luka. Ha? Ni ikat kat bawah tu. Tu, bawah tu. Balik ikut awak tak apa. Dah ikat bawah tu. Sekejap lagi kena pergi pejabat haiwan. Ambil beli ubat. Kotak mana? Apa macam tu. Ya, belakang kaki bungkuk. Semua kaki 4 rosak. Ni ikut tu. Seorang ikat tak apa. Ni tak leping lah tu, ni tak larat dah tu. Makan tak ni, tak ni. Sakit mulut. Mula-mula kami ingat kami nak tarik dia pelan-pelan kot belakang kereta tu nak buat balik. Tapi jauh jugalah, dekat berapa kilometer. Lagi satu dia dah tak boleh nak jalan jauh. Jadi ambil keputusan kami akan balik dia guna kereta 4x4 ni. Nasib baik anak ada kereta ni, jadi kami nak buat balik lembu ni guna kereta. Ni proses nak angkat dia masuk dalam kereta. Bagi dia bagi tu kan. Boleh. Tak mau. Tak, kalau dia naik atas tak apa dah lepas. Akak-akak lagi. Lagi ni darah banyak kawan, mana? Dia duduk tu dia temuk kawan. Dia tak mau bangun pula. Orang nak buat balik dia tak mau bangun.
Darah. Tak boleh. Dia tak mau dia. Wah, dia duduk tu dia tak mau. Dia cepung pun tu. Cepung. Lah tambah kali putih tu. Hak ni Tambah kaki tu. Tambah kaki Hat belakang. hat kecil ni tambah kaki, hat besar ni tukar buh tali tengkuk. dia tekuk lain man. Ambil tu man. Jangan kat naik lagi. Boleh naik. Orang kan? Kalau boleh naik. Sekejap, angkatlah. Tak tukar kali tekuk. Buat lain man. Nampak ni hanya nak tampak dalam rumah ni. Dah begitu. Dia sakit. Masuk bawah hitam pula. Okey kan? Ya, tarik balik. Ya, jom. Tarik telinga, tarik telinga. Banyak. Okey, jom mai ni, mai tarik kami. Surau ni. Okey. Okey, hai. Lalu. Okey. Apa tiba jumpa apa? Tiba jumpa apa ni? Kuat sikit. Angkat kaki. Wan, hanak tu Wan, nak. Hanak. Angkat dah tu. Tolak lah. Tiba jumpa. Tiba jumpa apa? Apa main duduk kat tepi apa? Lagi dia. Terajah. Esok man. Ni nampak balai ya. Satu, dua, tiga. Angkat kaki Wan. Angkat kaki. Angkat lagi. Angkat kaki pegang kaki dia. Angkat kaki. Bawah dia. Satu, dua, tiga. Satu, dua, tiga. Get ni. Get ni. Kuat sikit. Okey, satu, dua, tiga. Tiba kuat sikit. Satu, dua, tiga. Dia patah apa? Dok ah. Dia tepuk kaki dia. Weh, kaki dia sangkut. Belah Izzat ni. Apply je. Ada bawah tu. Hati dah terumpuk ni. Lari. Dah, apa pegang apa? Mai cik buat. Tak. Naik dah tu. Naik dah. Ha? Kuat sikit. Bagi dia sakit. Ya, ni sikit. Ni dah sampai dah kat kebun sawit Tok Wan. Kami akan letak dia dekat sini dulu sebelum balik dia ke kebun kambing. Sebab takut sagi luka tu berjangkit dekat mak dia. Jadi kami terpaksa letak dia kat kebun sawit Tok Wan dulu. Masa ni pun dia tak mau turun pada kereta. Jenuh tarik jugalah buat turun dia. Mungkin dia dah tak makan kot. Dia dah tak larat. Jenuh pujuk jugalah. Dia jadi macam manja. Setelah berhempas pulas lama jugalah, dekat 10 minit juga rasanya. Duk pujuk dia buat turun. Suruh dia turun daripada kereta ni. Tapi akhirnya kami tarik dia buat turun juga. Elok 3 orang jugalah kena tarik dia. Memang dia tak mau gerak langsung. Mungkin sakit kot. Bila dah turun, jalan elok pula. Akhirnya dia dah berjaya turun. Buat lembik kot. Tak nak buat tambah anu.
Tu dekat pokok jambu tu. Ni jambu tu. Ha. Yang tu dah luas air. Kau belah tu nak apa? Mana? Jom mana? Ada beri apa? Oh, jalan tu. Ada kacau eh. Kita gila diri semua. Ada. Hujan tu. Ada kot semalam hujan kan? Semalam hujan.